Assalamualaikum. Episod kali ni kita akan menyediakan satu minuman yang refreshing. Di sini kita ada Milk Booster by Lavender. Milk Booster by Lavender ni boleh diminum bukan saja oleh ibu yang menyusu, tetapi semua boleh minum. Okay. Ini semua bahan-bahan yang ada dalam Milk Booster by Lavender. Kita ada kurma merah, kurma hitam, barley, gula batu, goji berry, halba, rosebud dan juga longan kering. Ni semua bahan yang ada dalam ni. Ini pula bahan-bahan yang optional. Longan, nata de coco, lemon dan juga daun pudina. Okey, kita mulakan untuk merebus bahan-bahan Milk Booster kita. Kita ada kurma merah, kurma hitam, barley, longan kering, okey, goji berry, okey, kita ada halba, okey, kita ada juga gula batu. Yang ni ikut pada kemanisan, tahap kemanisan masing-masing lah, suka yang macam mana. Semua letak je lah. Okey. Kita kacau dulu. Biarkan dia mendidih seketika. Nanti rosebud ni kita jangan masukkan awal, nanti rosebud ni akan layu. So bila dah mendidih baru kita letak rosebud kita. Okey, sementara tu kita tutup dulu periuk ni bagi dia mendidih seketika. So dulu Kak Nurul pernah ke minum Milk Booster untuk tambahkan susu? Saya dulu saat saya dulu bekerja, jadi saya memerlukan supporting yang bagus untuk supply saya punya susu. Saya hanya menggunakan air kotak Milk Booster yang jual dekat chiller yang dekat mana-mana tu. Dan juga saya makan roti jagung. Itu antara petua yang saya buatlah untuk menambahkan susu saya. Okey, sebenarnya bahan-bahan yang memang dah ada dalam Milk Booster ni memang saya dah amalkan dah lama dah. Cumanya waktu tu kena cari bahan-bahan tu kat setiap kedai berlainan. So sejak kita ada Lavender tu, kita kumpulkan semua barang-barang ni dan keluarkan Milk Booster by Lavender ni yang saya amalkan sejak saya pregnant. Dan lepas saya bersalin memang banyak sangat susu saya. Borak punya borak, kita punya air ni pun dah mendidih. Boleh masukkanlah rosebud. Kita. Wah, cantiknya. So dia punya combination tu dah naik seri dan bau dia harum ya. Okey, rasanya semua dah masak, bunga ros pun dah kembang. Kita bolehlah tutup api dan biarkan dia sejuk seketika. Okey, sekarang kita nak masukkan barang-barang yang optional tadi dalam jug kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nata de coco. Kacau dulu. Kita letak beberapa hirisan lemon. Yang banyak-banyak tau, nanti masam. Berapa ni daun pudina ni untuk bagi lebih refreshing. Kita letak dulu, nanti kita tambah lagi. Okey, last kali kita akan tuangkan keseluruhan Milk Booster ni ke dalam balang yang kita dah campurkan tadi. Oops. Boleh. Apa? Nanti saya korekkan tak? Nampak tu? Dia dah mix up dengan semua yang kita letak tadi. Nampak menarik kan? Tak sabarnya nak rasa. Jom kita cuba. Nampak betul-betul sedap ni. Kita kena ambil ni barang-barang yang sihat ni. Kurma merah, Bismillahirrahmanirrahim.
Sedapnya. Masam, manis, semua ada. Cukup rasa. Memang sangat menyegarkan air ni. Okey, jangan lupa cuba resipi kita Milk Booster by Lavender. Dan tag kita di The Corner Sisters. Bye. Bye.